kita dalam dunia kerja ni kan, kita akan banyak jumpa dengan manusia-manusia yang ada macam-macam pattern. Ada satu kali ni saya jumpa, tapi saya banyak jumpa yang di belakang tabir lah, yang saya tak jumpa face to face. Okay, customer ni dia order barang yang ada expired. Dan dia order last year. Katakanlah sekarang ni bulan 1 kan. Dia order bulan 3 lah. Bulan 3 last year. Dan kita punya expired ni start 1 tahun lah. Jadi kita jual kat dia lepas 2 bulan kita dah sampai stok. Kita jual dekat dia. Jadi dia punya expired tu, masa tu ada 10 bulan sajalah. Dan tiba-tiba dia info barang ni dah expired. Maksudnya bulan 1 dah dia info kat saya, barang ni dah expired lah. Macam mana saya baru ambil tapi sudah expired? Tapi padahal barang tu dia ambil bulan 3 last year. Itulah manusia kan. Kita ada rekod, kita boleh check balik dia ambil barang tu bila. Jadi kita boleh tahu dia dah ambil bulan 3 last year, tapi dia still, saya baru ambil tapi macam mana boleh expired? Nanti tolak daripada payment lah. Itulah manusia kan. Itulah macam-macam manusia yang ada kat dunia ni. Kita ada fact, kita ada bukti, tapi dia cakap tu macam benda tu tak ada bukti.